Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengurusi barisan para pembentang yang merupakan tokoh-tokoh yang akan membicarakan tajuk reformis kita pada hari ini. Saya sebelum itu tertarik dengan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, bacaan yang sedap, dan ia mengingatkan satu perkara. Dalam ayat tersebut, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu ia adalah satu umat. Ibrahim seorang alaihi salatu wassalam, tetapi Allah menyatakan dia satu umat. Besarnya impak Ibrahim kepada kehidupan manusia keseluruhannya. Di dalam beberapa riwayat, dalam Al-Mustadrak, dalam Hilyatul Awliya dan seumpama, banyak menyebut asar yang disebut oleh Asy-Sya'bi, seorang tokoh salaf, daripada Masruq, dan sebahagiannya sebahagian riwayat menyatakan dia mengambil daripada Farwah bin Naufal, sebahagian menyebut daripada Najiyah bin Ka'ab. Dia mengambilnya daripada mereka itu, disambung kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, inna Mu'adzan kanat ummatan qanitan, sesungguhnya Mu'adz itu satu umat. Asalnya Ibrahim satu umat, tetapi bagaimana Ibrahim itu telah berfungsi merubah umat, kewujudannya seorang diri bagaikan satu umat, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, inna Mu'adzan kana ummah, sesungguhnya Mu'adz itu satu umat. Dia menggunakan phrase yang sama dalam ayat itu, nak menggambarkan besarnya peranan Mu'adz bin Jabal. Apa yang saya nak sebut ialah bahawasanya kadang-kadang kita satu umat tapi tidak memberi apa-apa manfaat kepada orang, tak dianggap sebagai umat pun. Satu jamaah, satu perkumpulan yang besar ditubuhkan, gagal memberikan kesan dan impak kepada masyarakat. Ada orang satu individu, ia bagaikan satu umat. Inna Ibrahimah kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Terima kasih kepada qari kita yang membaca tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sebenarnya apabila Dr. Farouk jemput untuk cakap tentang tokoh besar Syekh Hasan Bandung, saya sebenarnya tak mau datang, sebab saya tak mempunyai maklumat yang cukup tentang beliau. Saya bukan pengkaji tentang Hasan Bandung. Walaupun saya tahu namanya, saya pernah pergi ke Bangil, di tempat Hasan Bandung, melawat dan berjumpa dengan saudara kita. Tapi saya tak mengkaji beliau. Tapi bagus jugalah kerana panggil tajuk ni, jadi saya pun bacalah buku ni yang diberi dahulu, dan saya pun mula membaca tentang beliau. Cuma malam tadi ganggu kerana Trump angkat sumpah, jadi saya nak baca antara nak tengok Trump dengan nak baca buku-buku ni. Jadi apapun saya nak sebut beberapa benda sebelum saya masuk kepada tokoh Hasan Bandung. Saya punya masa 45 minit nanti beritahu saya. Bukan boleh kira, jumpa mikrofon ni jadi panjang. Dalam pengkajian tokoh, ada beberapa cara manusia menilai tokoh. Ada golongan yang terlalu fanatik dengan seorang tokoh sehingga dia memaksumkan tokoh, sehingga kadang-kala tidak boleh tokoh itu dikritik sama sekali. Ini terjadi kepada banyak konservatif agama yang
tidak membenarkan tokoh-tokoh mereka itu dikritik. Akhirnya mereka telah memaksumkan tokoh-tokoh agama sehingga tak mau melihat dan menganggap ijtihad yang salah itu juga mesti ditelan dan diterima kerana dia merupakan tokoh besar. Ini adalah perkara yang salah. Ada dua perkara tentang tokoh apabila kita memperkatakannya. Tokoh yang lepas. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian itu umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kamu apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Tokoh-tokoh ini telah pergi. Kita tidak wajar untuk memperkatakan urusan pribadinya kalau ada kesalahan yang bersifat pribadi. Pribadi ini dosa antara dia dengan Tuhan. Yang ini tak patut diperkatakan. Mesti ditutup kerana Allah menyuruh kita menutupnya. Yang berhak untuk kita bincangkan mungkin sumbangan dia, kesalahan dia untuk diambil iktibar. Yang berhak untuk kita pertikaikan ialah apa yang membabitkan urusannya dengan masyarakat umum, pemikirannya, ijtihadnya. Yang ini, bahagian ini boleh kita perkatakan. Salahnya sebahagian golongan kerana mereka menganggap bahawasanya langsung kita tidak boleh memperkatakan tokoh yang lepas. Kita tidak mempertikaikan kesalahannya dengan Tuhan. Al-Ghazali ataupun siapa pun kita tidak mempertikaikan. Kita tetap menyebutnya imamun jalil, imam yang mulia. Tetapi kita membincangkan pandangannya yang kemungkinan betul dan salah. Az-Zahabi rahimahullah, sebab itu apabila dia membahaskan tentang Al-Ghazali dalam Syiar A'lamun Nubala, Az-Zahabi menyebut satu kenyataan yang selalu saya ulangi. Kata Az-Zahabi, wal Ghazaliyu imamun kabir walaysa min syartil imam alla yukhti. Ghazali itu adalah imam yang besar, tetapi bukan syarat seorang imam itu untuk dia tidak salah. Kemudian Az-Zahabi mengkritik kesalahan-kesalahan yang dianggap penting untuk dikritik tentang Al-Ghazali, khususnya membabitkan pandangan tentang hadis, kedudukan hadis, dan juga yang membabitkan soal pandangan-pandangannya tentang beberapa isu agama. Pribadinya tidak dikritik. Hubungannya dengan Tuhan, setiap itu kadang-kadang ada orang tersalah. Dia menyangka awak lebih soleh pada dia. Awak tahu tak dia tu tahajud banyak kali? Awak tahu tak tiap malam dia puasa? Itu bukan tajuk kita. Kita membincangkan pemikiran. Sebab itu ketika Az-Zahabi sekali lagi membicarakan tentang Waqi' bin Jarrah yang merupakan seorang tokoh besar di dalam hadis, yang berpuasa, dikatakan berpuasa setiap hari, kata Az-Zahabi, mana nak cari orang seperti Waqi' yang begitu besar? Tetapi sunnah itu lebih berhak untuk diteladani. Nabi tidak menyuruh untuk kita berpuasa setiap hari. Maka Az-Zahabi terkenal dengan karya-karyanya yang bermanhaj i'tidal, insaf wal i'tidal, yang lebih sederhana sifatnya, seperti karya-karyanya dalam syiar, seperti penulisannya dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam Mizanul I'tidal, yang menilai tokoh-tokoh dengan penuh keadilan, memberikan hak kepadanya, memuji apa yang patut dipuji dan mengkritik apa yang patut dikritik. Tidak seperti tokoh fanatik yang hanya tidak mau mengkritik orang-orang yang mereka kagum dan sentiasa memberikan kesalahan kepada orang-orang yang mereka tidak bersetuju mengenainya. Az-Zahabi mengambil jalan yang tidak dalam hal ini, dan saya selalu sebut tentang manhaj penting Az-Zahabi ini. Itu satu hal. Hal yang kedua ialah kewujudan golongan yang tadi golongan yang fanatik yang enggan membenarkan kita mengkritik.
Yang tadi yang pertama. Kalau kita beri pandangan yang berbeza dengan mazhab Syafi'i, dia tanya, awak lebih pandai daripada Imam Syafi'i? Awak tahu tak dia tu umur berapa tahun sudah menghafal? Kita tidak pernah mempertikaikan kesarjanaannya. Tetapi kita membandingkan ijtihadnya. Kerana bukan dia saja yang berijtihad, imam-imam lain juga berijtihad. Kita memilih ijtihad ini. Dia sebagai imam jalil, saleh, tidak pernah siapa mempertikaikannya. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang mana telah menulis Muwatta yang diwarisi ilmunya di dalam hadis sangat hebat. Tapi Al-Lais bin Sa'ad telah menulis puluhan kesalahan mukhalafah Imam Malik dengan hadis yang ditulis oleh Al-Lais yang sezaman dengan Imam Malik, yang menolak pandangan Imam Malik tentang amal ahli Madinah, yang dijadikan hujah oleh Imam Malik dengan menghormati kesarjanaan Imam Malik. Malik adalah hujahku di hadapan Tuhan, kata Al-Imam Syafi'i. Tetapi apabila Al-Imam Syafi'i pergi ke Mesir, ia berjumpa dengan anak murid Lais. Ketika itu Al-Lais bin Sa'ad sudah tidak ada. Imam Syafi'i membaca, mendengar fatwa-fatwanya dan melihat ulasan-ulasannya, termasuk apa yang ia ulas tentang Imam Malik. Kata Syafi'i rahimahullah, wal Laisu afqah min Malik. Dan Lais itu lebih faqih daripada Malik, yang merupakan gurunya yang besar ketika itu. Sedangkan Malik adalah guru penting Imam Syafi'i dalam hayatnya. Tetapi insaf dan i'tidal itu tidak pernah menyatakan Imam Syafi'i kata aku berlepas diri daripada Imam Malik. Tak. Malik hujahku di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataan Lais benar. Penghujahannya benar. Demikian dunia kesarjanaan itu hidup. Kerana mereka semua sarjana. Dan mereka semua berbicara dengan bahasa sarjana. Masalahnya, apabila orang jalanan cuba menjadi sarjana, dan dia berbicara dengan bahasa jalanan di dalam dunia sarjana, dalam dunia kesarjanaan. Ini yang kita hadapi. Golongan yang kedua ialah golongan yang apabila dia tak suka dengan tokoh, dia kritik, semuanya tak betul. Ibn Taymiyah semuanya salah sebab dia tak setuju. Dia tak pernah membaca pun karya Ibn Taymiyah rahimahullah. Demikian kita hadapi tokoh-tokoh yang kita ingin bicarakan. Seorang pengkaji akademik yang munsif, yang i'tidal, akan memberikan hak kepada kedua-duanya, memberikan pandangan yang adil, mengkritik apa yang patut dikritik, dan menyokong membenarkan apa yang patut kita benarkan. Sebab itu saya agak kagum dengan Buya Hamka. Buya Hamka saya rasa pada era 30-an, ketika dia masih muda, Hasan Bandung telah mengkritiknya agak hebat dalam buku dalam tulisan Buya Hamka Pedoman Masyarakat. Buya Hamka menulis ketika usianya masih 30-an, dan tulisan itu dibalas oleh Hasan Bandung dengan hebat sekali, membantah tulisan-tulisan Hamka dan pandangan-pandangan Hamka. Bahkan Hasan Bandung menulis satu urutan yang dinamakan keluaran Hamka. Pun begitu, apabila Hasan Bandung sudah tidak ada, Hasan Bandung diserang oleh Mufti Johor. Dalam teguran suci terhadap Mufti Johor, Hamka membela Hasan Bandung dan menganggap Hasan Bandung ialah tokoh yang besar. Ini ada sikap yang adil, yang patut untuk kita. Saya tidak mau menyebut banyak perkara kerana kita ada tokoh-tokoh ni, ada cucu cicitnya yang lebih tahu daripada saya. Tapi saya nak menyentuh beberapa perkara. Apabila cukup masa, mesti beritahu. Kalau bagi mikrofon ni lagi 3 jam cakap. Saya ada kenuri pun. Okey, saya nak menyebut yang pertama ialah, kita tak tahu tentang hakikat manusia.
urusan ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita bercakap apa yang zahir. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir, Allah menguruskan yang batin. Yang rahsia. Rahsia orang kita tak tahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW asalnya tak bagi kita puji-puji orang ni. Nabi kata kalau sekiranya tak boleh, la mahal, tak ada ruang juga melainkan kita tak kena sebut, mengambil pengajaran. Falyaqul, kata Nabi. Kita kata, ahsibuhu fulan kada, aku rasa begitulah dia. Wallahu hasibuhu. Allah lah yang lebih tahu tentang hakikat dirinya. Allah lebih tahu tentang hakikatnya. Wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan aku tidak akan memuji, mengangkat seorang di atas nama Tuhan. Ini apa yang kita tahu, dan kita husnuzan di atas sumbangan. Saya ingin menyentuh beberapa perkara tentang Hasan Bandung yang mungkin boleh disambung oleh tokoh-tokoh yang lain. Pertama, kita hendaklah, saya rasa kita kena kagum kekuatan sistem pendidikan dahulu. Bagaimana Hasan Bandung adalah seorang tokoh yang tidak pernah pergi ke negeri Arab. Pengajian awalnya hanyalah di Singapura, kemudian mungkin dia ambil sebahagian juga di Indonesia. Tapi apabila saya baca tulisan Hasan Bandung dan jawapan-jawapannya, saya rasa hebat beliau. Mungkin sebahagian daripada takhrij, terutama dalam takhrij hadis, menunjukkan beliau ada kelebihan, kemampuan untuk takhrij. Secara kebetulan saya dalam bidang hadis juga. Mungkin saya rasa beliau mengambil sebahagian daripada apa yang dibuat oleh Sun'ani. Saya melihat kemungkinan untuk beliau mengambil daripada Albani, tapi Albani masih awal ketika itu. Dia mungkin mencedok sebahagian daripada Ibn Taymiyah, mungkin daripada Syawkani dan As-San'ani. Tetapi ini adalah satu kemampuan yang luar biasa, kerana orang lain boleh main-main sikit dengan ilmu yang lain, tapi sukar untuk bermain dengan ilmu hadis, kerana ia mempunyai satu disiplin yang mesti untuk dipahami. Jika orang tu bercakap tanpa memahami, kita tahu dia tidak tahu hakikat kepada ilmu ini. Mungkin dia boleh kata rawi itu lemah, rawi ini lemah, tapi kalau dia tidak mempunyai konsep keseluruhannya, kita tahu ulasan itu tidak mantap. Sama juga dengan doktor pakar, ya, dia dengar, dia akan tahu ulasan itu mantap tu. Tapi Hasan Bandung ada kelebihannya. Walaupun sebahagian daripada takhrijnya itu boleh dibincangkan semula, tetapi seni itu ada padanya. Sedikit sebanyak ia ini mengagumkan pada zaman itu. Dan kita agak gagal dalam kebelakangan ini untuk melahirkan tokoh-tokoh yang belajar di peringkat tempatan, tapi ilmu kita berkembang hebat. Saya tidak tahu kenapa ilmu Islam menghadapi masalah ini. Bila kita tanya siapa yang lebih hebat dalam Islam ni, tokoh dulu, yang baru-baru semua tak hebat. Tapi kalau kita tanya dalam perubatan, perkembangan ilmu perubatan sekarang lebih hebat daripada yang dulu. Dalam sains sekarang lebih hebat daripada yang dulu. Undang-undang sekarang lebih hebat daripada yang dulu. Sebab perkara itu berkembang, maka tokoh sekarang lebih mempunyai maklumat secara perbandingan dibandingkan tokoh dulu, disebabkan bahan lebih tersedia. Tapi bila mari agama, semua orang agama kata sekarang lebih mundur daripada dulu. Sebab itu agama tak berkembang, pemikirannya makin hari makin malap. Disebabkan kita mempunyai cara berfikir yang selalu menyatakan dulu lebih baik daripada sekarang, di sudut perkembangan ilmu. Di sudut kesolehan, as-salafus salih, ini kita tidak petikai. Di sudut pengamalan kita tidak petikai. Tapi di sudut pengumpulan data, sepatutnya sekarang lebih baik daripada dulu. Hasan Bandung, saya masa awal-awal balik tahun 96, 97, masa tu muda lagi, 26, 27 tahun. Semangat pun luar biasa sikit. Tuan Farouk pun tahu. Saya ada bagi beberapa pandangan. Mengajar biasa lah. Jenis kita masa tu tak takut kan. Cakap je kan. Masa tu saya dengar orang sebut tentang Hasan Bandung. Ni semua nak jadi Hasan Bandung ni. Ada satu pondok nak Hasan Bandung tu, dia kata, apa dia Hasan Bandung? Hasan Bandung kata, babi daging haram makan, tulang boleh buat sup. Tak, nanti saya cerita. Oh, betul-betul.
Begitulah mereka gambarkan tentang Hasan Bandung. Demikian Hasan Bandung itu begitu literal ataupun begitu zahiri sekali, sehingga demikian mereka gambarkan dia. Jadi saya pun, saya pernah tengok buku Hasan Bandung. Kita tahu Hasan Bandung ni peranannya besar pada era zaman kaum muda berkembang. Buku-bukunya datang ke tanah Melayu juga, dibaca dan dicerita. Kemudian apabila kaum muda itu hanya berjaya di peringkat Malaysia ni transfer pemikiran mereka dalam beberapa benda, tetapi tidak berjaya untuk transfer tokoh-tokoh mereka menduduki posisi penting di dalam kepimpinan negara. Maka akhirnya idea mereka diciplak, tetapi konsep keseluruhan idea kaum muda tidak dibawa di dalam pentadbiran. Maka kita lihat konservatif menguasai position, banyak kedudukan dalam negara ini, minta maaf yang merakam, tetapi ada idea-idea pembaharuan yang kaum muda bawa. Kaum wanita sudah pergi ke universiti, pergi ke sekolah, wanita boleh bekerja, paksaan terhadap wanita walaupun ada tapi lama-lama sukar lagi diterima, tetapi agendanya agak terbatas dalam beberapa perkara. Idea nak bawa perubahan pemikiran agama supaya agama itu, cara berfikir agama itu lebih kritikal, lebih kritis, lebih objektif, kesemua ini kadang-kadang gagal untuk dibawa. Ini juga mesti dilihat kepada setiap movement. Apabila kita hanya beri pemikiran tapi tak meletakkan tokoh yang memahami itu pada posisi itu untuk memandu pemikiran. Saya ingin sebut, saya tengok Hasan Bandung yang nanti akan disebut oleh tokoh-tokoh yang lain. Cuma apa yang saya tahu bahawasanya, saya baca dalam sejarah dia, dia mula antara tokoh yang besar mempengaruhi pemikiran dia, iaitulah Faqih Hashim. Betul lah. Faqih Hashim adalah satu orang yang disebut dalam sejarah, dan banyak tulisan saya tengok tentang Hasan Bandung menyatakan orang ini mempengaruhi pemikiran perubahan awal dia. Walaupun sebelum itu dia sudah ada latar. Dia ini kelebihan jurnalis. Dia ni seorang penulis. Bila penulis, dia membaca. Sepatutnya wartawan adalah golongan yang paling cepat cerdik. Tapi kalau wartawan tak cerdik, memang letih kita. Dan duka cita dunia wartawan sekarang. Kerana wartawan muda-muda, dia tanya kita, kita tanya balik, dia pun tak tahu soalan yang dia tanya tu. Dia tak tahu, bos suruh tanya, dia kata. Saya kata baliklah, suruh bos hantar orang lain. Dan dia marah, damai pejabat. Saya buat sini, you bawa, suruh bos suruh hantar orang lain. Artinya dia, tapi kalau kita tengok journalism kita tengok dalam, bukan nak puji barat, tapi kita tengok di dalam BBC, kita tengok CNN, kita tengok banyak, dia begitu memahami tajuk itu lebih daripada orang yang dia interview. Dia study, dia baca, nampak perempuan cantik lah, orang duk tengok muka dia cantik, tapi otak dia geliga. Ini muka cantik. Okey lah. Saya ingin menyebut tentang Faqih Hashim. Dikatakan apabila Hasan Bandung pergi ke sana dalam urusan perniagaan, dia diberi amaran supaya tak berjumpa dengan Faqih Hashim ni, kerana dia ini adalah satu orang yang beraliran Wahabi kan ketika itu. Artinya istilah Wahabi ketika itu dah mula diguna pakai. Sekarang kita di Malaysia tak guna Wahabi dah, untuk kita guna Wasabi atau Walabi. Okey. Kita apabila dia pergi ke sana, dia diberi ingatan, tapi dia telah berjumpa dengan, saya baca sejarah ialah tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan dia Abdul Wahab daripada NU, daripada Nahdlatul Ulama. Dia berdialog dan dia merasakan dia tak puas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan tentang polemik antara kaum tua dan kaum muda ketika itu. Dia berjumpa dengan Faqih Hashim, dia merasakan Faqih Hashim mempunyai jawapan yang bagus. Dan ini satu benda yang penting bagi watak para reformers, sentiasa mampu untuk mempengaruhi orang lain.
Saya selalu ingat kepada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dhimad Al-Azdi, dia datang kepada Nabi SAW. Dia datang ke Mekah. Ketika itu Nabi dia pun kat Mekah. Orang Mekah cakap, jangan kau nak pergi jumpa Muhammad, Majnun, dia gila. Oleh kerana Dhimad Al-Azdi, Dhimad bin Tha'labah Al-Azdi, sebahagian ahli hadis mereka tersilap, mereka menyebut Dhimam bin Tha'labah. Dia bukan Dhimam, dia Dhimad Dal bin Tha'labah. Dia kata dia ni Tok Bomo. Tok Bomo, orang Indonesia panggil apa? Tabib, dukun. Dia dukun, dia jampi. Sekarang ustaz-ustaz pun ramai dukun, dia semua boleh jampi. Dhimad Al-Azdi, dia ahli jampi. Apabila dia dengar berita itu, dia kata, "Lau anni ra'aitu ar-rajul aw ra'aitu hadha ar-rajul." Kalau aku tengok dia ni, la'allallah yushfiyahu bi yadi ala yadai. La'allallah yushfiyahu ala yadai. Jika aku jumpa Muhammad ni, aku rasa mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sembuhkan dia di tangan aku. Aku nak jampi dia supaya dia hilang penyakit dia. Jadi Dhimad dia berjumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad." Dia kata, "Wahai Muhammad, aku bahwasanya inni arqi min hadhihi rih." Aku ni jampi ni, guna angin ni. Dan wa anna Allah yashfi bihi man yasha'u ala yadayhi. Dan Allah Ta'ala telah sembuhkan ramai orang atas tangan aku ni. Fahalak, kamu tak aku jampi kau? Oh, dia mari jumpa Nabi. Dia rasa, "Wahai Muhammad, aku ni duk jampi ni, ramai orang sembuh, mau aku jampi kau?" Macam mana kita kalau perasaan Nabi kan masalah tawaran tu. Masalah tawaran tu nak kata dia gila. Kalau kita dakwah sikit, orang kata, "Eh, gila." Geram, aku tak mau pergi ceramah. Mana boleh stand firm. Nabi SAW tengok dia. Nabi kata, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu." Dalam sebagian wa nastaghfiruh. "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Innal hamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami memujinya dan kami memohon pertolongan daripadanya. Wa nastaghfiruh, dan riwayat Ahmad, kami memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami dan kejahatan amalan kami. Sesiapa yang Allah bagi petunjuk, tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang Allah sesat, tidak ada siapa yang dapat memberikan kepadanya petunjuk. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad itu hamba dan rasul. Dhimad kata, "A'id kalimatika haula." Ulang balik. "A'id kalimatika haula ya alayya." Ulang balik apa yang kau baca. Nabi ulang 3 kali. Kata Dhimad, "Wallahi laqad sami'tul kahana was-sahara wasyu'ara." Aku dah dengar dah tukang jampi, tukang sihir, tukang tenun nasib, ahli penyair, tidak ada mereka seperti mana dengan perkataan yang kau sebutkan ini. Berikanlah tanganmu untuk aku berbai'ah dengan engkau menganut Islam. Teruslah menganut Islam. Sebab dia orang pandai. Dia tahu ini adalah pasal dia tukang jampi. Jampi dia pun tak boleh pergi, tak boleh lawan dengan apa yang Muhammad sebut ni. Ini hebat ni.
Sebahagian dalam riwayat dia kata walaqad balagna qamusul bahr, perkara ini telah sampai ke dasarnya, tak ada dah lebih hebat ni yang kau sebut ni. Dia menganut Islam. Nabi kata kau bai'ah untuk dirimu, untuk kaummu juga, untuk kaumku sekali. Pasal dia ketua, dia tahu dia balik mesti kaum dia sokong kan. Ini hebat kerana Nabi deal dengan orang yang faham. Tapi kalau deal dengan orang tak faham, dia tak baca apa, lebih kurang kata. Sebab tu pemikiran ini apabila kita cetuskan di kalangan orang yang faham tentang wacana pemikiran, senang aja orang nak terima. Tapi bila wacana pikiran ini dibawa oleh manusia-manusia yang tak faham ni, jadi tak ada apa kita bincang tentang kesarjanaan, tentang cara fikir, metodologi pemikiran, semua ni dia tak faham. Dia kata tak boleh, dulu tok-tok kami buat macam lain, kami dulu buat macam lain, orang kampung buat macam lain. Tak guna bincang. Saya nak, ada masa ke? Habis ya? Pakai tak habis. Saya tengok, saya ambil, saya nak tentu boleh tentang bagaimana sosok Hasan Bandung ini untuk dilihat. Adakah dia adalah salafi dalam erti kata salafi qaht, salafi yang begitu literal, ataupun sebenarnya dia adalah gabungan daripada keberbagian pemikiran. Ini adalah satu perkara yang mesti saya secara sepintas selalu melihat. Dia bukan salafi dalam erti kata salafi itu sendiri banyak jalurnya yang berbagai-bagai, itu utama pada zaman ini. Ada yang begitu sehingga literal, tidak dapat melihat keluasan literal dalam seluruh perkara. Ada yang muntabit, ada yang dapat membezakan. Kemudian istilah-istilah itu berbagai-bagai lagi. Tapi saya nak sebut, kalau dilihat kepada tafsir Al-Furqan, Hasan Bandung sebenarnya tidak begitu zahiri. Oleh kerana perkataan zahiri ini saya nak gunakan, zahir ini literalis di dalam sebahagian, tuan-tuan boleh bagi apa tafsiran, tetapi saya melihat sebahagian tafsiran Hasan Bandung ni di dalam fiqh mendekati apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dianggap sebagai tokoh bijak pandai Andalus yang hebat. Sebab tetapi dia adalah seorang yang literalis. Banyak pandangan-pandangannya kita lihat hebat, tapi bila kadang-kadang sangat literal, sehingga dia tidak melihat banyak konteks. Tapi tidak semua demikian. Dan terkenal, kita patut baca Muhalla, walaupun ada perkara yang kita setuju dan tak setuju, tapi hebat Muhalla. Cuma terkenal Ibn Hazmin ni dengan pedasnya lidahnya. Maksudnya dia punya kritikan itu tajam. Dia tokoh besar. Orang kata takutlah kamu pada pedang Hajjaj dan lidah Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni kemudian dia meninggal pada tahun 456 Hijrah. Ibn Hazmin bagus kritikan dia, mematahkan hujah-hujah mazhab. Tapi kadang-kadang cara dia kritik tu tajam sangat. Seperti mana sebahagian dia tolak pandangan Abu Hanifah, dia kata tabban li hadzal qaul wa liqailihi, celaka pada pendapat ni dengan tuan-tuannya sekali. Tak payahlah, tolak sudahlah. Tapi ayat dia tu, tapi taklah semua keadaan. Kadang-kadang dia puji Abu Hanifah punya hebat, kadang-kadang ada tempat yang tak setuju dia pukul. Demikian mazhab lain kena dengannya dengan begitu hebat. Banyaklah kalau cerita tentang Ibn Hazmin, bukan tajuk tentang Ibn Hazmin pada ini. Pengaruh gerakan pembaharuan di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha dan seumpamanya, saya rasa banyak juga mempengaruhi pemikiran Hasan Bandung di dalam Al-Furqan. Jadi tafsirannya itu tidaklah tafsiran yang hanya tidak keluar. Dia banyak tafsiran itu kalau dilihat cenderung juga kepada tafsir bil ra'i, bukan semuanya tafsir bil ma'thur.
ada pemikiran, kerana mungkin konteksnya itu Hasan Bandung ni dia pernah berdialog dengan Soekarno dan dia pernah banyak, jadi menyebabkan itu ada kepelbagaian dalamnya. Tetapi di dalam fiqh, khususnya fiqh ni kena beza dua. Saya lihat Hasan Bandung ni di dalam fiqh ibadah itu yang dia begitu terikat dan tidak, kadang-kadang literal sedikit, tapi begitu terikat dengan nas. Ini satu yang bagus sebenarnya. Tapi mungkin ada perbahasan dua tiga sudut yang lain. Contohnya, isu yang besar yang dibangkitkan tentang Hasan Bandung ialah tentang isu daging babi lah. Jadi saya pun baca buku dia tentang daging babi. Rupanya zaman tu pakak duk tanya dia, sampai nasib baik tak ada internet masa tu, kau tidak jenuh dia nak jawab. Dia tulis, dia orang jawab. Dia orang sengaja buat tak faham. Dia punya isu yang dibangkit oleh Hasan Bandung ketika itu ialah daging babi ni memang haram. Tapi adakah ia najis jika, dalam erti kata, jika dipegang tidak boleh pergi solat? Maksudnya bila pegang tu tak najis lah. Adakah dia najis? Bukan. Dia orang punya kesimpulan, bila kata tak najis, maka ertinya boleh makan. Ini masalah, kan? Ini sebab tu fuqaha menyebut kaedah, kan, wa kullu halalun tahir wa laysa kullu tahirun halal. Semua yang halal tu bersih, bukan semua yang bersih itu halal. Daun ketum, tahu daun ketum? Daun ketum campur Coca-Cola, bersih dua-dua, tapi kalau makan, minum, pening yang pelih dengan kedah dok pening itu, budak-budak minum daun ketum. Tak ada undang-undang boleh tanam belakang rumah. Dia orang tanam lah. Kita pergi, kita suruh tebang, dia tebang 2 pokok, tak boleh tebang lah tu. Lepas tu kita balik, 10 pokok kita tebang, tu dia jual, kan. Daun tu bersih je, tapi tak boleh. Arak pada sebahagian sisi para fuqaha tidak najis kerana dia asal daripada bahan yang bersih, tapi ia tidak halal diminum. Tapi mereka tolong simpul, Hasan Bandung kata daging babi tak najis, artinya dia kata boleh makan daging babi. Itulah benda yang digunakan untuk sebagai satu sebaran untuk menentang Hasan Bandung. Jadi tu buat salah Hasan Bandung mengulangi ayat yang bersama, haram dimakan tetapi tidak najis. Dan dia juga ingin mempertahankan isu tidak najis, walaupun pandangan itu sangat minoriti. Para ulama mempunyai pandangan yang lain, baru menyatakan ia najis. Majoriti menyatakan ia najis sebenarnya. Tapi tak apa, itu bukan isu yang berat. Tetapi masalahnya mereka cuba, kemudian mereka jawab Hasan Bandung. Mereka kata kalau macam tu dah tak najis, lain kali nak sembahyang ambil daging babi, lumur kat muka, pergi solat. Geng-geng Hasan Bandung semua buat macam tu lah. Ini satu lagi cara orang agama, bila dah bukan saja tak cerdik, bodoh bila berkelahi. Sampai sekarang macam tu perangai, bodoh. Hasan Bandung kata habis tu gulai, kari, semua pun tak najis juga. Adakah kamu sebelum nak sembahyang tuang kari tak kepala kamu? Dia pun terpaksa jawab juga dalam buku dia macam tu juga. Pasal bodoh juga. Aku bukan masalah suruh kau pegang lagi, aku bincang masalah kalau nak kata najis memerlukan dalil. Itu isunya. Dalil kamu apa? Aku minta dalil, bukan aku minta masalah daging nak lumur kepala. Ini masalah. Ini kat Malaysia dulu. Siapa pernah ingat isu Cadbury? Saya bercakap tentang isu istihalah. Bila timbul isu Cadbury, istihalah ialah maksud bahannya. Ada orang pelik-pelik lah yang kata makan coklat Cadbury tu, nak saman Cadbury, nak berjihad tentang Cadbury. Kau hantar pergi Syria tak nak? Nak berjihad tentang Cadbury. Yang kau beli makan produk dia, kau nak berjihad pula. Bukan dia paksa kau beli. Bukan saya nak bela Cadbury, kerana nak tukar darah kerana telah telah termakan Cadbury. Itu pun bodoh ya, kan, dengan agama ni. Orang patut, nanti saya akan baca apa Hasan Bandung ada sebut tentang maulid. Nanti saya akan teks sedikit, saya catatkan tentang maulid yang Hasan Bandung jawab.
Kenapa saya kata tentang KBRI, tentang istihalah. Istihalah maksud benda yang najis boleh bertukar menjadi bersih melalui satu proses. Kan? Dan status najis ataupun tidak ditentukan pada ketika itu, sifat ketika itu. Anggur bersih, anggur halal, tukar jadi arak haram. Tak boleh kata saya niat minum anggur, makan anggur, tak boleh lah. Sekarang dia arak, tapi kemudian dia bertukar menjadi cuka halal, tak boleh kata haram kerana dia sebelum ni arak. Tak, dia baja naik ke pokok, jadi pokok pisang, buah pisang kembang, makan buah pisang, bukan baja najis tu, kerana sifatnya. Demikian apa benda saja yang bertukar sifat. Itu para pokok ada istihalah, ada istihlak dan dibincang pokok. Dia orang ni kata, tengok hak ni, hak 2-3 kerak ni lah yang tak setuju. Dia kata boleh makan babi pula. Bila saya baca macam mana saya teringat lebih kurang pokok tu masih hidup lagi. Dan banyak isu yang dibangkitkan. Saya nak sebut apa yang Hamka sebut tentang nak menjawab Mufti Johor, bukan Mufti Johor sekarang. Sekarang saya tak apa nak pasti. Mufti Johor yang dulu, Mufti Johor yang zaman Hamka, yang Alwi Al-Haddad, yang mana Hamka jawab dalam teguran suci. Hamka sebut, saya nak sebut, baca sikit yang tulis. Apa yang dihebohkan sekarang, misalnya daging babi tiada najis disentuh dan haram dimakan, atau daging bewak halal dimakan. Dahulu dari kita pun telah ada ulama ikutan kita berpahaman demikian. Maksudnya bukan Hasan Bandung yang mulakan. Sebelum ni pun ada kitab-kitab fiqh yang sebut, kata Hamka. Kita sudah sama-sama membaca yang begitu di dalam kitab-kitab mereka. Mengapa lekas sekali menuduh kafir orang yang berkata demikian di zaman sekarang? Maka tuduh Hasan Bandung kata kafir lah. Apa tak kafir kata babi boleh makan? Padahal kawan tu kata babi tidak. Ini satu benda lah. Ini ada satu orang hak duk bising dalam ni, saya sebut nama dia, tuan-tuan tahu pula. Kita kata babi menurut Imam Nawawi dan tarjih para fuqaha bahawasanya dia tak perlu dibasuh dengan 7 kali air. Basuh hilang bekas sama lah, tak payah. Pinggan-pinggan tu mas nak apa? Cuci dengan daya. Berapa kos mas kena tu? An-Nawawi sendiri menyokong pendapat itu. Pendapat yang menyamakan babi dengan jilatan anjing ni ialah pandangan Imam Syafi'i. Tetapi ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', Syarhul Muhazzab, beliau juga menyatakan pendapat yang kuat ialah tak perlu basuh macam biasa je, hilang kesan je. Oh, dia tengok ni nak halalkan babi pula dah dia. Tu ada tu duk ceramah kata macam tu pun KDN boleh pakai. Carilah ada akal sikit. Kata Hamka lagi, lepas itu bila haram kata orang halalkan babi, memang halalkan babi kafir lah. Babi terang-terang haram dalam Quran. Tuan, kata Hamka kepada dia, tuan tidak usah ikut pahaman itu. Maksudnya Hamka kata kau tak mau ikut pun tak apalah pandangan tu, kerana kita tetap bersatu dalam rukun 11, iaitu 5 rukun iman, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Berfikir adalah tanda hidup, kata Hamka. Berlain-lain pendapat adalah alamat adanya kemajuan pada diri kita masing-masing. Ini bagus orang kata. Orang yang berfikir sehingga mencetuskan, itu tanda hidup. Sebagai orang agama, jangan cetuskan benda ni. Ini benda khilafiah. Jadi jangan cakap, dia tulis itu, jangan cakap benda khilafiah dalam masjid. Contohlah kan, kunut. Habis itu kunut wajib ke tak? Kunut kena buat ke tak? Kena buat. Kalau awak kata kena pun khilafiah, awak kata tak kena pun khilafiah. Kenapa awak boleh sebut, orang lain tak boleh? Jangan sentuh khilafiah, tapi dia sentuh. Jenang sentuh maksudnya kau jangan cakap, aku pun jangan cakap. Semua yang khilafiah tu diam. Kalau semua yang khilafiah kita diam, tinggal 3-4 perkara dalam agama ni. Khilaf lah ke? Zina haram, okey, ijma'.
tak ada khilaf lah. Arak haram. Tapi perincian-perincian riba haram, tapi perincian-perincian pada riba masih lagi ada khilaf. Kalau khilaf tak boleh sebut, apa pun tak boleh sebut. Dan ini yang Hamka sebut. Dan saya nak sebut tentang apa yang Hasan Bandung nukilkan tentang ketika dia jawab masalah maulid. Dia tak setuju maulid, tak apalah dia jawab siapa. Hasan Bandung kata, tapi saya bukan masalah maulid tu, tapi saya nak sebut cara dia jawab. Kata Hasan Bandung, membaca maulid bukanlah perkara sunnah, kata dia. Baca maulid tu saya ingat di Indonesia dia baca kitab, itulah kitab Berzanji tu. Membaca kitab Arab dengan tidak tahu ertinya itu dijelekkan, maksudnya benda yang pelik lah, oleh akal dan dilarang oleh agama. Kerana kedatangan agama kita ialah untuk menjadikan kita pandai, bukan untuk menjadikan kita lebih bodoh. Ini benda yang patut ditekan oleh golongan reformis. Agama menjadikan kita pandai. Tak kiralah aliran salafi ke khalafi, kalau awak menjadikan orang bodoh, itu bukan agama. Kadang-kadang salafi tapi jadi bodoh, sehingga tidak dapat melihat sesuatu dalam konteks yang betul. Agama kadang-kadang ada konteksnya, nas ada konteksnya. Saya menyukai pemikiran terikatnya ibadat itu dengan nas, tetapi kita mesti tahu bahawa semua kadang-kadang dalam urusan muamalat banyak perkara hendak dilihat pada konteks. Saya tengok Hasan Bandung jawab tentang adakah bumi ini beredar atau matahari yang beredar. Kerana sebagian para ulama ketika itu menyatakan, mungkin termasuk Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, ketika itu mungkin maklumat dia juga tidak cukup, kerana dia juga menyebut bahawasanya yang bergerak ialah matahari, kerana Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari yang bergerak pada paksinya, pada tempat pergerakannya. Maka mereka sebahagian mengeluarkan sesiapa yang menyatakan bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak, itu menyalahi Quran. Tetapi Hasan Bandung, saya tengok dalam ni jawapan dia menjawab satu benda yang bagus. Dia mengambil kira perkembangan sains. Walaupun mungkin dia ini pada tahun 30-an ataupun 40-an dia tulis. Dia kata Al-Quran menyatakan matahari bergerak, dia bukan bercakap tentang bumi. Soal bumi bergerak dan semua yang ada di cakrawala ini bergerak, itu urusan lain. Dan akhirnya katanya, apa yang saya tahu berdasarkan bacaan dia, memang matahari juga bergerak pada paksinya. Dan Quran tidak salah. Dan anggapan itu Quran menyatakan matahari bergerak betul, tapi itu bukan menafikan bumi itu bergerak mengelilingi, paksinya mengelilingi matahari. Dan ini menunjukkan, ini saya kagum dengan dia, termasuk Hamka kemudian berada. Hamka, apabila tuduhan-tuduhan yang dibuat kalau kita baca dalam teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor, kita akan dapati Hamka datangkan statistik tentang tuduhan-tuduhan tu, berapa orang Islam di Rusia, artinya pada zaman sekarang mungkin senang, tengoklah ni handphone duk cari statistik kan, kadang-kadang betul ke tak kira kan. Tapi pada zaman tu untuk satu orang tokoh mencari bahan-bahan ini bukanlah mudah. Dan saya tengok jawapan-jawapan Hasan Bandung, dia mengumpulkan kaul-kaul dari semua aliran, kemudian dia mentarjihkan pandangannya. Mungkin kita setuju dan tidak setuju. Saya sendiri baca buku dia, ada perkara yang saya setuju dan ada tidak setuju di sudut tarjihnya. Tetapi ini adalah sarjana. Dunia ini, Islam ini tidak akan hidup hanya dengan satu mazhab, satu tokoh. Imam Syafi'i sudah cukup untuk Islam, tak. Kita perlukan semua imam. Ia juga tidak akan hidup hanya dengan Ibn Taymiyah. Kita perlukan semua imam. Kita perlukan Ibn Qayyim. Kita juga perlu Al-Ghazali. Kita juga perlu semua ini. Walaupun ada perkara yang kita suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju, tetapi mereka telah menjadi khazanah yang besar kepada keilmuan umat yang datang kemudian. Termasuklah Hasan Bandung. Ada satu seminar tentang liberalism, saya diberitahu 2 minggu lepas ke apa, ada orang tanya, ada seminar Hasan Bandung orang nak buat. Satu orang katanya daripada Indonesia jawab, itu tokoh yang telah dibunuh dia telah dibakul sampahkan, kenapa nak dibicarakan lagi di Malaysia? Ini pemikiran orang agama yang seperti ini
ia memundurkan umat. Tokoh-tokoh pinggiran yang kadang-kadang dibawa ke tengah untuk dikaji pemikirannya, kadang-kadang hanya menulis 2 buku, tetapi ternyata dalam 2 buku itu ada idea-idea yang bagus. Orang menulis tesis tentang mereka. Pemikiran ialah sesuatu khazanah yang besar, karyanya adalah khazanah yang besar. Hasalan Bandung telah menempatkan dirinya dengan segala keilmuan. Sesiapa yang baca bukunya tidak boleh menafikan orang ini ialah tokoh ilmuwan Islam yang besar. Tidak mungkin ia mampu menulis begini kalau ia adalah orang biasa-biasa dalam pengajian Islam. Ini bukan sekadar buku yang dibaca oleh sebahagian yang muncul dalam TV Malaysia itu. Inilah buku yang mempunyai karya nilai kesarjanaan, keilmuan dan khazanah yang besar. Mungkin sebahagian besar diambil daripada Ibn Qayyim, daripada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, As-San'ani, Asy-Syaukani yang merupakan tokoh-tokoh reform ketika itu. Terima kasih banyak tuan-tuan, masa saya dah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang jemput saya. Cuma saya nak sebut, kita pada hujung, kami di Perlis pada hujung bulan 4 ini ada perkampungan sunnah, kegemilangan ulama mujtahidin, dan kami membincangkan tokoh-tokoh ulama termasuk tokoh-tokoh reformis di kalangan para mujtahid dalam masa 3 hari. Siapa yang mungkin nak dengar lagi, mungkin dia boleh hadir dalam perbincangan itu, insya-Allah. Terima kasih banyak Dr. Farouk. Minta maaf masa dah terlebih daripada yang wajar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.